Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian. Okay, semua masih semangat ke nak belajar? Okay, semua dah makan ke? Okay, lepas ni waktu rehat kamu semua makan ya. Okay, siapa pergi kantin tu? Okay, sebelum Ustaz mulakan kelas, Ustaz nak seorang wakil lelaki dan seorang wakil perempuan untuk ke hadapan untuk ambil satu barang misteri ke depan ni. Siapa boleh? Ustaz nak wakil lelaki dulu. Siapa yang paling berani? Baik. Okey, boleh tepukan kepada Ilham. Okey, jangan tengok. Okey, ambil satu barang kat dalam. Okey, apa tu? Pegang barang. Botol air. Botol air. Okey, kita guna untuk apa air ni? Minum. Okey, macam-macam kan? Mandi, minum boleh. Okey. Okey, terima kasih Ilham. Ustaz nak minta wakil lagi seorang daripada Muslimat perempuan. Syazwani boleh? Okay, sila ambil satu barang ke dalam. Jangan tengok. Okey, apa tu? Okey, ada sejadah. Jalan kita buat untuk apa? Solat. Okey, terima kasih Syazwani. Berikan tepukan. Okey, agak-agak kamu semua tahu tak kita baca apa? Kita ada sejadah, lepas tu ada air. Solat. Ya ke? Betul ke? Solat Ustaz. Okey. Okey. Okeylah Ustaz beritahu hari ni kita nak belajar tentang rukun Islam. Okey. Sebab rukun Islam kita adanya solat dan juga berpuasa. Dan kita tak boleh minum air. Okey. Okey, jadi Ustaz nak terangkan apa itu tentang rukun Islam. Okay, jadi Ustaz baca dulu, lepas tu semua ikut boleh? Okay. Rukun Islam ialah asas penting dalam agama Islam. Setiap Muslim wajib mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Okey, lain sekali Ustaz nak lelaki baca, boleh? Okey. Okey. 1, 2, 3 mula. Rukun Islam ialah asas penting dalam agama Islam. Setiap Muslim wajib mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Okey, bagus. Kemudian Ustaz nak perempuan, semua boleh baca ke depan ni? Okey. Mulai daripada rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam ialah asas penting dalam agama Islam. Setiap Muslim wajib mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Okey. Bagus. Daripada murid perempuan. Jadi dalam kita beragama Islam ni, kita kena ada asas dalam kehidupan. Jadi Ustaz bagi kamu semua satu gambaran. Okey, kamu semua lihat apa kat depan ni? Rumah. Okey. Kamu semua tinggal dekat rumah tak? Tinggal. Okey, so dekat rumah kamu tu, rumah kamu semua tu ada apa? Ada tiang. Ada tiang. Untuk apa? Untuk apa tiang tu? Betul. Untuk mengukuhkan lagi kita punya rumah yang kuat, yang besar ni kan. Tanpa adanya tiang, rumah tu akan roboh. Betul. Macam tu lah juga iman di dalam hati kita. Okey. Rumah kat depan dia ada berapa tiang? 10. Yang kat depan dia, yang kat depan. Betul kan? Okey, so itulah 5 rukun Islam yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Okey, semua boleh ikut Ustaz. Rukun Islam yang pertama, bersama gaya.
Okey, semua keluarkan tangan. Tunjuk satu. Okey. Rukun Islam pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Okey, sanak lelaki sebut. Rukun Islam pertama, mengucap dua kalimah syahadah. okey, perempuan. Rukun Islam yang pertama, okey, bagus. Kita pergi pula kepada rukun. Okey. Okey, kalimah syahadah. Macam mana kita nak mengucap dua kalimah syahadah? Ada yang tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kita tengok Ini lafaz syahadah. Okey. Sama-sama kita baca. Sama juga, tangan satu. Jari satu. Jari tunjuk macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okey, Ustaz nak semua baca sama-sama. Serentak. Tanpa Ustaz beritahu dulu. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, bagus. Seterusnya, rukun Islam yang kedua. Okey, semua boleh ikut Rukun Islam yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Mendirikan solat 5 waktu. Okey, seterusnya, rukun Islam yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, semua pegang perut. Pegang perut macam kita tahan lapar. Okey. Okey. Berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, seterusnya yang keempat, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Okey, dan rukun Islam yang kelima. Okey, semua ikut. Rukun Islam yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okey, Ustaz nak ada lagi baca. Menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okey, perempuan pula, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okey, beri tepukan kepada diri sendiri. Okey, kita dah belajar kan tentang 5 rukun Islam tadi. Jadi Ustaz nak minta siapa yang paling berani untuk sebutkan balik tentang 5 rukun Islam. Ada hadiah tau. Jadi tau. Hadiah misteri sebab kita konsep kita semua misteri. Ada hadiah beserta gaya. Yang mana ada gaya ada lah. Tak ada gaya tau. Okey, daripada awal Ustaz nak siapa? Saya ingat hadis tak? Ustaz nak seorang je. Orang Faiz. Bukan kelas Ustazah Yusra saja. Faiz je. Nabila lah. Okey, Nabila. Bukan 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap dua kalimah Ustaz, ada buku tak? Okey, jangan tengok. Apa yang kita dah belajar tadi. mendirikan salat 5 waktu. Jangan gaya. Buku tak? Buku tak? Jangan gaya. Faiz jangan kacau. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Okey, lagi sekali. Laju sangatlah. Kawan-kawan kelas tak dengar. Semua Tak. dengar ke? Tak. Okey, lagi sekali. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Okey, betul. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Okey. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, menunaikan haji bagi
ni kan? Okey. Ustaz, Ustaz. Okey. Okey, lepas ni yang banyak je soalan. Okey, kamu semua kena fokus. Okey, seterusnya kita akan bermain aktiviti mix and match. Siapa nak main? Okey, semua nak main sebab ada hadiah ke? Okey. Sebelum tu Ustaz akan tulis dulu. Okay, jadi semua dah sedia ke kita nak main aktiviti ni? Okay. So aktiviti ni Ustaz akan pilih berdasarkan kotak misteri juga. Okay. Tapi kotak misteri ni dalam ni lah. Korang boleh tengok kat depan ni. Okay, jadi okay, fokus semua. Okay, aktiviti ni kat depan ni ada 5 rukun Islam. Tapi Ustaz dah sederakkan. Jadi cara permainan dia, siapa yang akan dipilih nanti, Ustaz akan sebut. Contohnya rukun Islam yang pertama. Lepas tu kamu semua boleh letak gambar tu dekat nombor 1. Bermakna rukun Islam yang pertama. Okey. Jadi untuk yang pusingan pertama, kita tengok dulu Ustaz nak pilih berdasarkan kotak misteri. Okey. Kita tengok siapa yang kena. Okey, saya dah okay. Okey. Okey, ni kotak misteri yang pilih. Okey, silakan hadapan Syahidah untuk menyusul. Okey, okey. Ustaz nak Syahidah berikan rukun Islam yang ketiga. Ambil gambar dan letak pada nombor. Betul ke? Betul ke? Rukun Islam yang ketiga. Salah, Ustaz. Salah. Salah, Ustaz. Salah. Okey, betul ke? Salah, Ustaz. Okey, berpuasa di bulan Ramadan yang ketiga. Betul ke? Okey, betul Okey, berikan tepukan kepada Syahidah. Okey, Syahidah. Hadiah. Saya nak Ustaz. Tak, Ustaz pilih. Saya Ustaz. Okey, seterusnya orang yang kedua. Tengok siapa yang dapat Siapa yang kedua? Okey. Saya Ustaz. Okey, Ilham Hazri. Ilham Hazri. Okey. Ustaz nak kamu letakkan rukun Islam yang kedua. Okey, pilih dan letak pada nombor. Okey, semua tengok betul ke? Solat 5 waktu, rukun Islam yang kedua. Okey, baik. Okey, betul Okey, betul. Berikan tepukan dekat Ilham. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, kena. Okey, seterusnya. Okay, Umairah.
ke hadapan. Ustaz nak meletakkan rukun Islam yang kelima. Apakah dia? Ya, Ustaz nak kamu sebut sekali. Apakah rukun Islam yang kelima ni? Secara kuat depan kelas. Menunaikan haji di Mekah. Naikkan haji. Okey, betul ke? Rukun Islam yang kelima. Betul. Okey, Maira. Ada hadiah. Okey, untuk dua soalan terakhir, Ustaz nak siapa yang paling fokus? Lelaki. Siapa paling fokus? Ya, Ustaz akan pilih lah. Ini sebab berdasarkan pembahasan Ustaz dekat hadapan. Okey. Ustaz nak pilih. Okey, Harid. Harid. Okay, kalau Ustaz Harid dapat jawab, Ustaz bagi hadiah. Tak. Okey, Ustaz nak Harid berikan rukun Islam yang keempat. Okay, apakah itu Harid? Bayar zakat. Bayar zakat. Okey, betul ke semua? Rukun Islam yang keempat? Okey, betul. Berikan tepukan. Okey, Harid. Okey, dan yang terakhir, yang pertama, semestinya yang pertama adalah ucap dua kalimah. Okey, berikan tepukan kepada diri anda masing-masing. Okey, kita dah nak sampai ke hujung kelas kita. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, Ustaz nak kita menyanyi, boleh? Boleh. Okey. Jadi irama lagu kita adalah macam ni. Kita ikut irama. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Okey, kita ikut irama tu. Tapi dekat bahagian tepuk tangan tu Ustaz tak nak tepuk tangan. Saya nak sebutlah macam syahadah solat. Ya, Ustaz nyanyi dulu, kamu semua dengar dulu, boleh? Boleh. Okey. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadah. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush, wush. Kena buat macam ni lah. Wush, wush. Okey. Okey, boleh ke? Ustaz nak nyanyi lagi sekali? Boleh. 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 Okey, Ustaz nak duduk diri, boleh? Okey. Okey, kita nyanyi sama-sama Okey. Okey, yang mana duduk boleh berdiri. Okey, Nabila, Hanan, Nabila. Kita nak happy, kita tak nyanyi ni, jom. Okey. 1, 2, 3. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadah. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Push, push. Okey, lagi sekali. Last. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadah. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat.
Cuba dengar. Di sini. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadah. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima bagi hati naik pesawat. Push. Mungkin Miss tak makan netizen kita makan. Okey, tangan boleh. Okey, terima kasih. Okey, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah belajar tentang 5 rukun Islam. Jadi Ustaz nak kamu semua ingatlah sebabnya rukun Islam ni pinjamlah asas kepada iman dan pegangan kita. Okey, sekian sahaja dari Ustaz. Assalamualaikum.